Oh, tengoklah mu'allaf tu yang rajin buat dakwah. Tuan-tuan dan puan, dalam psikologi itu dipanggil sebagai, tuan-tuan dan puan, siapa yang anda ambil wuduk dari rumah dia, dari tempat asrama dia, dan berjalan kaki ataupun datang ke masjid, setiap langkah dikira sebagai pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu untuk solat. Apatah lagi berjihad, apatah lagi berdakwah. Jikalau kita dari niat kita bangun adalah untuk berdakwah, setiap hari kita bangun dengan niat nak berdakwah dan kita melaksanakannya, bukan setakat niat dapat pahala, membuatnya pun dapat pahala. Orang Islam kita pada hari ini terlalu glorified. Wah, tengok mu'allaf ni bagus, dia buat dakwah. Kita yang lahir Islam ni pun tak buat. No. Tuan-tuan dan puan, yang tuan-tuan dan puan nampak, yang menyebabkan tuan-tuan dan puan kata, oh tengoklah mu'allaf tu yang rajin buat dakwah. Tuan-tuan dan puan, dalam psikologi itu dipanggil sebagai survivorship bias. Kenapa survivorship bias? Kerana tuan-tuan dan puan lihat, hanya one of the many yang ramai tak buat. Dan mu'allaf ni senang nak dapat pengiktirafan sebab dia bukan lahir Islam. Tapi tuan-tuan dan puan, majoriti yang saya lihat dan saya kenal hari ini yang berdakwah adalah born Muslim. Majority. Stand to be corrected. Because you all yang born Muslim suffer from what? Suffer from inferiority complex. I'm not good. Kita tak sama macam mu'allaf yang dapat hidayah. Kita tak appreciate. Tengok dalam masjid ni, majoriti yang hadir ni born Muslim ke mu'allaf? Born Muslim. Anta wahabul 'ata